perkawinan ini, i'lanlah perkawinan ini, dan lakukan, jadikanlah i'lan itu dalam masjid, dan pukullah gendang. Dukuk ni gendang macam bontang tu, dia dukuklah. Hadis ini hadis rawat Tirmizi. Hadis ini Tirmizi mengatakan hasan gharib. Hasan gharib ini mana dhaif. Sebab itu Ibnu Hajar mengatakan hadis ini dhaif. Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif. Dan lain-lain lagi mengatakan hadis ini dhaif. Bagaimana kita boleh nak mengambilkan sebagai hujjah hadis yang dhaif ini? Ya tak apalah kalau dah dhaif, tapi ada juga katanya. Tapi kalau ada hadis yang lain boleh menguatkannya, maka kita boleh angkat hadis ini kepada martabat yang lebih baik. Tetapi tidak ada. Sebab itu ulama-ulama ada mengatakan siapa yang mengatakan akad di masjid itu ada barakat, ada fadilatnya, ini bertentangan dengan amalan Rasulullah. Kalau ada barakat, ada fadilatnya, sudah tentu Rasulullah akan jelas kepada sahabat-sahabatnya. Tidak ada terdapat dalam sebarang hadis dan riwayat yang mengatakan bahawa Rasulullah menjelaskan kepada sahabat bahawa perkawinan di dalam masjid ada barakat, ada fadilatnya. Kalau kita menganggap bahawa itu ada barakat, ada fadilat, dan itu juga sebagai sunnah Rasulullah, maka sebenarnya bertentangan dengan amalan Rasulullah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka itu adalah bid'ah. Majlis fatwa, ulama fatwa Saudi bin Baz dulu, dia mengatakan bahawa siapa mengatakan bahawa ini adalah sunnah ataupun ada barakat, dia kata tambah lagi kata, kalau ada perkawinan itu masuk beramai-ramai, laki-laki perempuan bergaul bebas, ada setengah pakaian pun tak senonoh, tak bersopan, masuk dalam masjid, sembahyang tahiyatul masjid pun tidak, ada upacara tertentu pula, maka dia kata bukan haram. Asyadul hurmah. Apa ni asyadul hurmah? Hurmah betul-betul haram. Sebab tidak menghormati masjid. Ini berlaku di dalam masyarakat kita. Ini berlaku. Bukan setakat itu. Selepas akad ada tak pula upacara membatalkan ayat sembahyang. Tak tahulah upacara yang ini. Upacara membatalkan ayat sembahyang. Apa itu membatalkan ayat sembahyang? Kalau kita dibolehi batal ayat sembahyang, bukan sentuh itu ya. Bersubuh. Dan itu yang membatalkan ayat sembahyang. Tapi dalam kita melihat upacara yang dilakukan, upacara membatalkan ayat sembahyang ini, dalam gambar-gambar, selepas akad nikah terus kucuk. Suami kucuk kepada isteri. Yalah, isteri dia boleh buat dikucuk mana, tapi laki dia dalam masjid elok. Di halayak orang ramai pula tu. Ini satu perkara yang tidak ada. Yang pernah kita nampak macam ini berlaku di gereja. Febri itu juru nikah dia. Bukan macam dalam Islam, wali, juru nikah. Ini Febri. Bila dia akan nikah, selepas akan nikah, terus kucuk.
dalam gereja, tak apalah dalam gereja. Tapi kalau kita buat macam itu juga, macam keadaan itu, hampir sama dengan amalan yang dilakukan dalam gereja. Orang-orang Kristen memang melakukan upacara perkawinan dalam gereja. Orang Yahudi pun membuat perkawinan di dalam gereja, dalam rumah ibadat dia. Kita tak mengatakan bahawa umat Islam buat macam orang-orang Yahudi, sama orang Yahudi. Tapi kalau amalan itu hampir sama, sedangkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang umum, bukan berkaitan dengan nikah ini, dia kata Khaliful Yahudi dan Nasara, buat satu perkara yang bertentangan dengan amalan Yahudi dan Nasrani. Banyak cara, bukan hal soal nikah kali ini, yang lain pun jalan. Sebab itu dalam Islam berhubung dengan pakaian. Umat Islam tidak boleh pakai pakaian yang serupa dengan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani, kerana menyerupai. Kenapa kita Rasulullah haram sembahyang waktu matahari jatuh? Kerana Rasulullah kata masa itulah orang-orang musyrik melakukan ibadah untuk Tuhannya. Maka kita Rasulullah haramkan kerana menyerupai orang. Kalau perkara ini kita lakukan dengan tak sedar, bukan tujuan kita nak menyerupai, tapi hampir perbuatan suami, macam mana kita tunjukkan yang benar. Sebab itu saya bukan fatwa ni, saya sebagai seorang yang nampak kedudukan itu hampir sama, saya kata jangan lakukan, jangan jadi kebiasaan, jangan jadi adat. Kalau orang Arab dia kata jangan jadi iltizam, mulazamah, buat selalu jadi adat besar, mesti kahwin di masjid, mesti akad di masjid. Ini dah ubah, kita ubah adat perusahaan masyarakat Melayu. Orang Melayu dahulu tak pernah kahwin. Sebab itu setakat yang saya tahulah, masa saya muda-muda kecil dulu, memang banyak orang kahwin di rumah. Sehingga mas kahwin seorang itu saya pernah dengar 15 sen kahwin di rumah. Ini menunjukkan mas kahwin tak boleh dikecuali. Banyakkah, sedikitkah, itu penentuan wanita itu. Sehingga kalau banyak pun kita tak boleh komen juga. Saya satu ceritakan, Umar bin Khattab bangun naik mimbar, kata kenapa wanita hari ini mas kahwin dia terlalu tinggi. Dia kata menyusahkan orang untuk berkahwin. Akhirnya bangun seorang wanita baca ayat Quran. Ini istirahatun kalau nak menukarkan suami adalah fa'atuhunna qintara. Maknanya mas kahwin itu walaupun berkotarnya, qintarnya, berkoyan-koyan, tak ada hak banyak mana pun. Bila Umar dengar bacaan itu terus turun daripada mimbar, sepatah tak kata. Sehingga timbul perumpamaan Umar kalah dengan seorang wanita. Memang salah. Wanita itu bawa ayat Quran. Dia tak boleh hutang ayat Quran. Cuma dia tak senang dengan perkahwinan dan mas kahwin terlalu tinggi. Ya memang kita pun tak senang juga. Tetapi ini hak yang diberi oleh Al-Quran kepada wanita. Itu terserah kepada wanita lah. Tapi cuma kita tengok keadaan. Kalau terlalu tinggi sangat, mungkin menyukarkan perkahwinan. Sedangkan Rasulullah SAW dan Islam menggalakkan kita berkahwin. Itu saja. Satu lagi, hadis tadi, a'limu hadzal nikah, i'lan perkahwinan ini. Apa kita nak i'lan? Nak i'lan maknanya biarkan dalam masjid kan? Waja'aluhu fil masajid. Jadikan i'lan itu di masjid. I'lan ini kalau dalam Rasulullah, dalam hadis Rasulullah banyak.
ada memukul kumpang, itu sebagai aklan. Ada memasang bendera, itu sebagai aklan. Atau pasang api, kalau ada kita pasang api, lampu-lampu itu menunjukkan perkahwinan, kita pasang api menunjukkan perkahwinan. Ataupun maknanya awalin walau bisyah, kendurilah walaupun seekor kambing. Itu seekor kambing masa itu sikit lah. Kalau kita sekarang ni 10 ekor ayam kan, berapa ekor ayam, maknanya disuruh aklan. Kenapa disuruh aklan? Mungkin aklan itu bukan makna akad di masjid. Aklan saya bagi tahu. Tetapi kalau kita katalah rumah orang itu jauh daripada masjid, dia dibuat di masjid, akad di sana, kahwin di masjid, yang jiran-jiran tetangga ni tak tahu pun. Bila laki-laki perempuan tu balik ke rumah, jiran tetangga heran, ni bila kahwin? Mungkin menimbulkan fitnah. Tapi kalau dia buat di rumah, sedikit-sedikit jiran tetangga mengetahui perkahwinan itu, maka tak timbul persoalan ini bila dikahwin, tidak tahu, tak menimbulkan fitnah. Itu maksudnya i'lan ni kata. Pukul wadribuhu bid-dufu, waqulu alaihi bid-dufu, pukul, genang, bentangkan. Genang itulah maksudnya. Takkan pula kita nak pukul dalam masjid itu. Tak salah kalau dah dia kata boleh i'lan di masjid, pukul dia perempuan di masjid. Bagi saya, rumah ini rumah ibadat. Kita nak masuk pun kena semain tahiyatul masjid. Nak masuk dalam masjid kena sopan. Masuk dalam masjid pun tidak boleh beramai-ramai, bergaul laki-laki perempuan, tidak ada batasan. Itu upacara rumah ibadat kita. Salat masjid itu, kalaupun sunat, diminta tahiyatul masjid itu. Kadang-kadang perkahwinan itu wanita yang tidak boleh, yang tak bersih pun datang masuk dalam masjid itu. Sedangkan mengikut Imam Syafi'i, orang yang tidak bersih ini tidak boleh masuk dalam masjid. Ini soalan yang mana. Jadi kalau saya timbul dalam mesyuarat majlis ahli jawatan pasar masjid, tiba-tiba timbul sebagai ahli majlis fatwa, itu mana kurang menyenangkan lah. Pandangan saya hanya sedikit itu sahaja. Tapi kalau nak mengatakan, ada orang mengatakan sah, ya, siapa saya kata tak sah? Bagi saya, cukup rukun dan syarat sah di mana saja. Kalau kebetulan kata kita ada dalam gereja, buat akad itu rukun gereja, tapi bukan upacara dia, di tempat dia. Kalau kebetulan macam itu, ada rukun syarat dia, sah. Saya pernah berlaku ni. Ini pelih ni. Kalau orang tu pergi nak kahwin, jumpa dengan bakal bapa mertua dia, bersalam. Belum naik atas rumah, kamu nak kahwin dengan anak saya? Ya. Aku nikahkan engkau dengan demikian. Kemudian ada orang datang, dia terima. Kahwin depan rumah dia, belum naik atas rumah. Tak boleh. Boleh, di mana saja boleh. Tak ditetapkan tempat. Yang ditetapkan rukun dan syarat. Ada ijab dan kabul, ada wali. Kalau kahwin tanpa wali, itu tidak boleh.